Bismillahirrahmanirrahim. Ada satu hadis daripada Rasulullah SAW sendiri yang berbunyi, an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah SAW ridahullahu fi ridahil walid wa sakhatullahu fi ridahil walid, yang bermaksud keredaan Allah terletak pada keredaan ibu bapa dan kemurkaan Allah terletak pada keredaan ibu bapa juga. Ibu, terima kasih sebab dah bersama abang dengan adik. Ibu mesti bahagia kan dekat taman-taman syurga? Dek, abang gerak dulu. Ni je peninggalan rumah arwah ayah dan mak. Aku tak apa, aku dah biasa. Dah, jangan sedih-sedih. Dek, kau dengar ke apa aku cakap ni? Dek, kau nak tahu kau sebenarnya apa? Engkau ni anak derhaka. Hah? Apa? Apa kau cakap? Ulang balik. Tak dengar. Aku tanya kau ni, jawablah. Aku cakap engkau ni sebenarnya anak derhaka. Aku anak derhaka. Kau sedar tak apa kau cakap ni? Aku tak pernah buat apa-apa lah kat ibu. Tak buat apa-apa kau cakap. Kau tahu tak, selama kau hidup dek, kau tak pernah buat ibu tersenyum. Yang aku nampak selama ni, ibu selalu sedih. Sebab kenapa? Sebab kau selalu melawan ibu. Kau kena faham yang tu. Dah lah, aku malas nak bertekak dengan kau dek. Dah lah, aku terpaksa cakap semua benda ni. Aku minta maaf dek. Dah lah, esok jangan lupakan settlekan hal ibu. Aku gerak dulu. Bu, malam ni orang nak keluar pergi snooker dengan kawan-kawan. Sampai lewat malam. Tak payahlah keluar snooker malam-malam sampai tengah malam pula tu. Melah duduk sini teman ibu. Tahu? Nak kena teman ibu buat apa? Ibu tu bukan budak kecil lagi lah nak kena teman bagai. Tu, tak payahlah keluar rumah. Duduklah rumah dengan ibu. Aku serabut lah dengan kau ni orang tua. Aku ni jarang-jarang keluar tau. Apa masalah kau ni? Ibu tak nak orang cakap apa pasal shoot nanti. Nanti ibu yang sedih. Pergi mampus lah apa orang nak cakap. Daripada kau fikir hati perasaan orang, baik kau fikir hati perasaan anak kau ni tau. Syukri, cubalah dengar apa nasihat ibu ni. Nanti kalau ibu dah tak ada, siapa nak bagi nasihat kat kau? Tak, sekarang ni kau hidup lagi kan, sihat walafiat kan? Tak ada. Aku nak pergi juga. Lantak kau lah. Ya Allah. Teruknya aku dulu. Makan Syukri. Ibu dah masakkan lauk favourite Syukri ni. Aku dah makan dengan kawan aku lah tadi, kat luar. Apa Syukri makan kat luar? Kan Syukri tahu ibu selalu masak kat rumah ni. Aku dah cakap kan aku dah makan. Kau ni memekak lah, bingit lah telinga aku. Ibu bukan apa, ibu cuma... Kalau kau nak makan, kau makanlah sorang-sorang dalam rumah ni. Kau tak nak membisi, nak membebel dalam rumah ni. Serabutlah aku duduk dalam rumah ni. Oi dek, kenapa kau cakap macam tu dekat mak? Aish.
Apa yang bising-bising kat luar ni? Taklah, tengoklah mak. Orang dah cakap dah makan dekat luar. Kalau boleh, janganlah sampai teka-teka ibu. Cakap je elok-elok. Alah, ayah pun sama je lah dengan ibu. Rabutlah. Ibu okey? Nantilah abang nasihatkan adik tu. Jom makan dulu. Hai. Kenapalah aku buat macam tu dulu? Hai, siapa pula lah basuh kasut aku ni kan? Kasut ni ayah basuh pagi tadi. Nampak kotor sangat. Sekarang ni, aku dah suruh kau basuh ke? Tak adalah, kasut tu kotor sangat. Tu ayah tengok macam nak kena basuh. So ayah basuhkan lah untuk Syuk. Kan Syuk tak sihat minggu lepas. Tu ayah basuhkan. Sekarang ni kasut aku basah. Aku tak ada kasut tau nak pakai keluar. Alah, menyusahkan betul lah orang tua ni. Ni ayah baik je nak tolong Syuk basuh kasut tu sebab kotor kan. Tak tahulah pula Syuk nak keluar, nak pakai kasut tu. Tolong apa bendanya, lagi menyusahkan ada lah. Alah. Dek, asal mulut kau kurang ajar sangat dengan ayah? Kalau bukan disebabkan bapak engkau sentuh barang aku takkan jadi macam ni lah. Haish. Cakap elok-elok boleh kan? Tak payahlah tinggi suara dekat ayah. Ayah okey? Abang tak tahulah nak cakap macam mana dengan adik tu. Ibu, ayah. Kri minta maaf. Kri rindu sangat ibu dengan ayah. Kri menyesal sangat-sangat. Kau kenapa ni, Dek? Sembang semacam je muka kau. Tak ada apa, abang. Kau stay lah kejap. Aku ada hal jap. Okey. Ayah, ibu. Dek, kerepek dek. Ada yang besar, ada yang kecil ada. Dodol pun ada dek. Nak satu? Tak, saya nak tanya. Nama pakcik dengan makcik siapa? Nama pakcik Ali. Boleh panggil pakcik Ali je. Ni wife pakcik. Nama makcik Maimunah, boleh panggil Cik Nak. Kenapa nak? Oh, tak adalah sebab muka pakcik dengan makcik ni sama dengan arwah ibu dengan ayah. Rindu saya dekat diorang. Ni anak pakcik dengan makcik mana? Kenapa dia tinggal pakcik dengan makcik jual kerepek dekat sini? Oh, anak pakcik dengan makcik ada je sebagai kamu. Tapi itulah, diorang sekarang dah tak ada dengan kita orang. Diorang dah membesar sekarang, hidup masing-masing sendiri. Dulu pun kalau ada dengan kita orang, dia suka marah-marah, pukul kami berdua. Itu yang kami berdua sekarang. Jual kerepek je kat sini. Cukuplah untuk kami berdua buat duit untuk cari hidup. Macam ni lah makcik. Apa kata saya ajak pakcik dengan makcik keluar makan? Tak apa, saya belanja. Betul ke ni nak? Terima kasih. Okey, je lah pakcik, makcik. Kita gerak. Pengajaran yang kita dapat daripada video ini ialah pentingnya menghargai dan berbakti kepada kedua ibu bapa selagi mereka masih ada. Ia menunjukkan bahawa derhaka bukan hanya melalui kata-kata kasar tetapi sikap acuh tak acuh, mengabaikan tanggungjawab dan tidak menghormati perasaan mereka. Penyesalan seseorang anak setelah kehilangan kedua-dua ibu bapa mereka dalam hidup ini menyedarkan kita
kita bahawa kasih sayang dan pengorbanan ibu bapa tidak boleh dibalas dengan wang ringgit. Justeru dengan itu, setiap anak perlulah sedar bahawa redha Allah terletak pada redha ibu bapa.